mahu berterima kasih kepada Tuan Muslimat yang menyumbang sekolah kepada sekolah kami supaya dimurahkan rezeki, masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Saya Ustaz Muhammad Irwami selaku sebagai mudir dan juga pengurusi Pusat Pengajian dan Tahfiz Al-Yatim As-Siddiqi mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada muslimin dan muslimat kerana sudi membantu kami lah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan ataupun diberikan pahala yang berlipat kali ganda kepada kita semua, terutamanya membantu kami di dalam menjaga anak-anak yatim di sini, insya-Allah.